besar cokeng. Lidah. Allah besar. Capur Lemak. lemak. Colek lemak. Macam-macam jenis sup ada sini. Orang Seri Gombak mesti kenal kedai ni. Antara ikan bakar ala Kelantan paling soho di Kuala Lumpur, si ada colek moreh sekarang. Yang mana Kravin buka puasa dan makan colek macam dekat Kelantan, boleh mari sini dulu. Tak payah balik Kelantan. Orang sini biasa besar-besar. Benda ni nak kira gano ni. Nak pernah jumpa lah kedai sup sebesar ni lah. Tu baik jangan lah. Jangan dah ni. Assalamualaikum. Lo ni bila sampai di Batu Kes, saya tengok kedai ikan bakar Hong Kelantan rahsia besar. Jadi bila puasa panik akan ada colek moreh. Tu dia memang comel. Kalau sini nak terus nampak Batu Kes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kan tu. Ikat gapo dia? Oh, ikat belut besar ni. Oh, besar. Allah ha. Allah Akbar. Hidup. Sini kita sohor dengan ikan bakar. Makanan Thailand, pulut air, nasi komuk. Dia berapa ni masak ikan bakar sambal. Kita masak ikan bakar sambal baru kita kecek pasal colek. Sedap lah kau. Ya. Seperut Jak sedap. kecek makan sini. Bukan anak kak Hak Solo tu. Dengan daging. Memang sama. Lo ni anak kak Hak tu 25, 26. Lama dah lah. Jangan memok dia lagi. Yo. Ini kita buat sambal merah. Semua pakai sambal merah dengan kau kuning lah. Makan dengan ikan-ikan ni ah. Ha ni, ikan ni macam-macam ni lagi. Seafood lah. Ni kita semua ramah waktu lepas goreng. Bawang putih blend dengan bawang besar. Okey. Sambal merah. Tu dia. Ni sambal ni kita tengok. Tu dia. Apa dia? Tu dia. Tu dia. Buka puasa tu kita ambil booking saja. King. Sebab kalau customer walk in tu, takut tak ada meja. Ni pes sambal dia. Sambal lada. Tu. Ibu panggil dah. Oh, penuh satu. Dalam ni je. Ni je lah. Ni je bergantung pada ni lah. Air banyak air dalam ni. Assalamualaikum Kak Rokia. Waalaikumsalam. Lauk ni kita ada banyak. Kita ada perut muda, perut tebak, ekor. Kita ada apa? Tulen, keting. Hak ni ayam tua. Hak ni lidah Kakak weh besar cokeng. Lidah. Sup capur Kak Rokia. Tu capur belakang capur. Ekor ni kita ada lemak, perut muda. Tercampur sikit-sikit kat tulen. Orang buat Siapa kau? Siapa? Keting sikit. Keting lah. Sikit. Kasu atas darat. Boleh makan 3 orang. Berapa ya gitu? Dalam 45 ya. 45 ya. Ya. Tinggi tarik tinggi. Boleh. 45 ya. 45 ya. Benda ni nak kira gano ni. Nak kira Benda gano. ni kita ada seorang makan, 2 orang makan, 12 keping, 13 keping. Kita potong kecil-kecil. Kalau kita rebus dulu. Oh, dia masak dah. Dia masak dah. Kalau tidak tak rebus kita tak boleh makan. Sup lidah lah ni. Kita ada lidah merah. Lidah bakar dah. Okey, beres. Seorang makan. Apa tak stay Kak? Nak makan ni? Makan. Takut benda gitu. Colek ni kita ada colek kering ni 2 orang sore makan. Sore makan 20 ya lah ni. Kering sini biasa besar-besar. Ni. Miang kam ni ni 15 lah. Colek moreh pun ada. Moreh pani ada ni. Aru. Lucing. Lepas tu lucing tercampur lah lucing. Ambil ni. Colek udeh. Cucu udeh. Tercampur lah perut sikit-sikit kara tu. Campur lemak. Colek lemak. Ada customer dia campur lemak. Allah banyaknya colek dia. Kita ada ayam. Okey. Cucuk udeh. Perut sikit. Lemak sikit. Lepas tu kita ada nyicah ya. Nyicah dah. Kita kena, hak ni nyicah kacang. Nyicah kacang, hak ni nyicah air asal lagi, asal Jawa. Okey. Lalu customer nak berkuah sekali pun boleh. Cuah lalu. Hak ni kalau boleh puasa lagu ni. 40 ya. 40 ya. Weh banyak. Macam nasi ulai Kelantan. Lepas tu ada sayur ni. Ada bunga saya awak. Lebih pada 30 jenis sambal. Tengok atas ni. Pucuk ubi je wak. Boleh bulat gitu. Ni ubi selor, pucuk paku. Ikan bekok Kelantan ada tapi berapa ya harga ya? Dia senang dia macam ala-ala kedai nasi ulai Kelantan tu kan. Dia macam wak siap-siap. Ni hampir siap. Siap dah. Kita kena tunggu lagi dalam 4-5 jam lagi dah. Dia macam minyak lagi. Kalau comel lagi dah kalau tu. Ni sama merah kita royak tadi. Ni sama hitam. Dia ikut hari ikut minggu berapa. Kadang-kadang kuning, kadang-kadang hitam, kadang hijau. Sambal hitam ni sambal apa? Sambal cili pun juga tapi kita tambah perisa rahsia sikit. Tu dia. Okey dia. Allah besar. Warna dia kadang-kadang kuning merah. Hari ni hitam merah. Hari ni sama merah dengan hitam. Dia dah asal juga. Saya makan memang ada air asam.
Hak ni dalam 42. 42 lah. Oh, panas weh. Terima kasih. Lama saya tak buat video review game set awak. Ni antara menu ni Abel ada satu sebenarnya. Abel nak makan colek dia dengan ikan bakar. Tapi hak ni owner dia bagi. Ni owner dia bagi, ni owner dia bagi. Tapi hak ni menu boleh puasa ni lah. Tapi lo ni dah ada. Ni ikan bakar saya ni 45. Dua sos sama ada merah kuning, merah hitam. Capur ni kalau tahu, capur ni RM40 semua jenis ada. Paling excited sekali dia punya sambal dia ni. Sebab kita tengok dia masak tadi 6 jam dia masak. Rahim. Dia rasa serai, secili bu, belacan ada juga. Okey, lepas tu ni pula ni sambal hitam. Sambal hitam tak tahu beza macam mana, tengok tekstur dia. Nampak dua warna beza. Sambal hitam dia lebih pada ada kicap sikit. Dia rasa manis-manis kicap. Macam biasa bila nak rasa lauk saja. Ni parking dia. Kedai dia konsep ada yang paling awak nak tengok ni, peminat ni. Peminat kecil semua. Okey, selain kita makan dekat Indo, dia ada juga ni kopi. Nak minum kopi pun ada juga. Macam belah ada jugalah dia punya latte. Sup ni harga dia 40 je asyik awak. Sup campur, bismillahirrahmanirrahim. Bagi belah dia rasa macam sup darat. Sup darat ni macam dia letak awah atas darat. Dia sup lembu. Sup belulang lembu. Lepas tu dia letak awah bawang semua atas darat. Awak tengok sini tekstur dia. Dia ada daun sup semua letak atas darat. Dia tak ada rasa macam manis sangat macam sup Kelantan dok. Perut belah bakar ni Ablah selalu makan kat Kelantan. Orang luar Kelantan dia tak biasa makan perut. Dan ni kita makan perut, bismillahirrahmanirrahim. Perut belah bakar memang dia akan gunakan lapis lemak dia masih ada lah ni. Dia caramelize, dibakar lama atas api. Colek dia kena masing dan pedah dan masam. Dia belah perut bulat bakar dia kurang manis sikit. Tapi tak apa, mungkin orang sini tak suka manis. Dia ada somtam, dia ada pulut mangga. Somtam ni macam biasalah kalau pergi kedai Thailand di Kelantan pun ada somtam. Pulut mangga ni biasalah dia mari dengan. Tapi Ablah akan makan pas ni lah. Lo ni macam menu standard. Kalau di Kelantan ko di Thailand memang ada. Untuk pengetahuan set awak lah. Dia memang ada moreh sebenarnya. Ramai tak tahu yang di Wira Seafood ni memang ada moreh. Moreh ni lepas ni selepas semai tarawih ko dia ada colek. Pesta colek memang ada sini. Jadi bulan puasa ni jangan lupa mari makan moreh. Tak perlu booking, boleh walk in saja dalam RM40 campur-campur. Untuk moreh semua menu ada, jangan pusing. Tapi untuk buka puasa kena booking. Tak boleh walk in. Sebab apa? Sebab dia takut tunggu lama. Ablah rasa ni ada pencicah dia. Okey, pencicah pertama dia air lada Kelantan standard, kuah kacang. Ya gitu cara makan. Kita makan colek di Kelantan, kita cuba lalu gitu. Cumanya kalau kuah kacang ni kita tak seorang kalau allergic kacang jangan letak, bila letak sikit saja pap gitu. Dia orang parking kau rapat dengan kita. Biasalah benda gitu kita tak usi mana. So kau jangan tepuh aku sudah. Dekat Kelantan pun kita memang campur. Kita ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Tapi colek memang sejuk lah. Jangan expect colek nak panas. Mana ada colek panas. Kalau orang ngepek, bila apa colek dia panas? Tak panas. Colek memang orang makan sejuk sebab orang-orang yang awal-awal dia. Bila colek dia biasa je. Cuma pilihan dia banyak. Siapa-siapa yang nak mari makan colek moreh di bulan puasa jangan lupa deh. Colek di Wira Seafood. Wira Seafood ikan bakar. Untuk buka puasa dia awak kena booking. Tapi untuk moreh dia awak boleh walk in saja. Colek ada, semua menu colek ada, ikan bakar ada, makanan seafood ada, sup pun ada, kopi pun ada. Nanti terjah video Ablah akan terjah kedai-kedai untuk buka puasa di Kuala Lumpur. Selamat berpuasa. Beres lagi sikit je. Buat itu kuih jangok lah. Jangok dah ni. Jangok dah baik ni. Jangok dah. Supaya darah sia. Boleh apa boleh. Boleh kita ambil gambar.